Dah sama je stocking dengan baju tu. Sama aja loh. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni kita nak pergi jalan yang dekat-dekat juga, dalam Selangor juga. Tapi tempat ni yang to be honest saya orang Selangor pun tak pernah pergi sini, tak tahu pun kewujudan tempat ni. So kita try pergi, tapi tempat dia healing lah. Okay, so nak tahu dekat mana, stay tune. Tengok jelas Ya Allah, Mami ni buta ke apa? Mami tu yang buta. Dia tengok tu dia turun. Mana? Ya tu lah dia. Mana? Dia kenapa? Sungai Pelek. Oi. Ayo, orang Selangor pun tak pernah sampai sini. In 3.3 kilometers, turn left on Jalan Bagan Lalang. Okey, tak jauh dah. Kita nak ke Bagan Lalang. Pantai Bagan Lalang. Di Sungai Pelek. Mori dengan Bagan Lalang tak jauh. 2.6 kilometers. Turn right on Jalan Bagan Lalang. Sini dekat Sepang ni terkenal dengan buah naga, dragon fruit. Tepi-tepi jalan ni, sepanjang jalan ni ada jual buah naga tadi belakang, tapi tak sempat rekod. Ni semua buah naga. Tu buah naga. Buah naga. Banyak buah naga sini. Okay, so kita dah sampai guys, Pantai Bagan Lalang. Okay, kita dah nampak tu. Dah ada kosong tu awan tu. Tu laut dia tu. Okay, jom. Dia dekat dengan Sepang Gold Coast . Kenapa? Situ panas, jangan pergi situ. Cepat. Okay guys, kita dah sampai dekat Pantai Bagan Lalang. Nampak tak? Kita dah sampai Pantai Bagan Lalang. Itu Sepang Gold Coast kot? Tak tahulah. First time ni, orang Selangor pun first time. Abang jangan pergi situ, nanti ada kar. Dek, jom kita pergi makan. Kita cari makan dulu guys. Lapar, tak makan pagi lagi ni. Cek makan dulu Dia beli apa tu. Sebelum makan dah kena vlog apa ni. Kita makan dulu baru main pasir, okey? Aduh, Mi, nasib baik Daddy tak hantuk, Mami. Kita makan dulu baru. Jom.
makan dulu, makan kat sini. Sampai awal kedai tak banyak buka. Ada berapa kedai? 3 kedai. Nak ke apa? Okey, sekarang ni 11.54 nak dekat pukul 12. Hari ni hari Isnin, public holiday. Semalam wilayah punya cuti dengan Taipusun. Tapi hari ni orang tak berapa ramai. Kereta banyak. Kat kedai ni banyak yang tak buka kot. Mungkin dia nak buka weekend kan. Hari Isnin mungkin dia cuti. Ni checkpoint kedua ni. Kami daripada checkpoint pertama belah sana. Belah sana kedai makan tak ada. Sini Medan Selera. Medan Selera. Betul-betul sebelah Gold Coast. Sini Gold Coast rupanya. Rupanya pantai Bagan Lalang ni dekat Gold Coast lah. Gold Coast ni pantai Bagan Lalang lah. Hotel lah, chalet atas air. Mami tak nak cakap dengan dia. Mami ada mic. Mami memang tak nak bercakap ke? Mic ada. Mic ada lagi satu. Daddy je lah bercakap. Daddy host. Ya. Daddy seorang host. Ni ada. Kita makan dulu. Apa ni? Ya. Sebaik kedai ni buka. Ni ada nasi goreng kampung, nasi goreng-goreng banyak. Dah asam pedas sebelah ni. Mana dengar suara adik? Dia punya cendol pekat ni, mantan dia. Sedap tu rasa ni. Kena kacau dia. Okay guys, ni air tengah surut daripada pukul 10 tadi sampai pukul sampai 3-4 petang macam tu. Petang baru balik. Okay, jom kita nak bagi anak-anak main pasir. Kita tenang-tenang sebelum naik kerja esok. Jom. Sini, jauhnya pusing apa? Mami situ. Mami sini. Jom, let's go. Jom, abang sini. Pegang Daddy. Jom tengok kiri kanan. Jom, let's go. Mami, itu jatuh. And there's a place that I've dreamed of where I can free my Buka seal mind. dulu. Kejap. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. Ya Allah, duduk Selangor dah lama. Tapi tak tahu tempat-tempat cantik macam ni.
Betul-betul sebelah Gold Coast. Sini dengan Morib tak jauh pun, dekat je. Adik. Hai. Abang. Say hi. Hai. Abang. We go to a Ya. party and everyone turns to see Makan dulu. Makan ni dulu. this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, Kita try kacang rebus. Kacang rebus bang? Kacang apa bang? Kacang rebus. Berapa? Dengan 50 bukan 100. Sabar ya, sabar. So dapat buah berangan dengan kacang rebus. Ilin tepi pantai makan kacang macam ni memang, oi, dia pergi lain macam tu. Pelik. Jom. Kau takkan percaya yang makan buah berangan tepi pantai, depan pantai macam ni lagi syok daripada bercinta. Tahi. Dah oh. Wah, panas. Ah. Okay, kita dah lepak sini, kita nak balik. Abang kita. Sini memang best, healing je. Dek. Bye. Tu je kali ni untuk vlog pada kali ni. So korang jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk saya semangat untuk next video, next project, next video. Mana-mana. Bye.